Ditertawakan oleh gadisku nama Arisa. Oh Arisa, orang secantik nama, cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam kain banyak anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. Ini hari keberapa saya tak tahu. Kalau tengok mata saya dah jadi macam ni. Walau hari pun dah jadi macam ni dah. Habis dah mata aku ni. Hari ni tak boleh make up ni sebab kan dia memang tak boleh make up kalau sikit mata. Kenapa lupa bubu-bubat? Mana Dora? Jom. Look. Hey. Okay. Jadi kita dekat KWC tadi kita kat Coket. Saya tak rakam pun sebabkan saya banyak rehat. Itu je. Kita berhenti makan kejap. Sekejap kita akan sama cari barang balik. Kita sama balik jalan dan kita akan cari barang-barang. Saya pun tak tahu saya nak beli apa sebenarnya. Banyak juga. Boleh lah. Jadi kita beli ni seluar kain kain. Ini agak punya kain. Saya beli seluar. Jadi kita orang tinggal 2 orang saja kat sini. Yang lain semua dah naik atas sebab kita orang kejap pilih kejap tak nak. Saya sebenarnya berkenan kat baju ni tau. Nampak ni lawa tu. Tapi dah satu colour je. So ada lagi colour lain kat sana. Jadi kita kena cari dulu yang mana yang cantik berkenan ni. Alia nak baju berbulu. Sana pun ada baju yang ada dalam TikTok tu banyak. Ni ada. Semua banyak gila. Aku sampai pening lah. Ni sebab kita orang turun balik tau kat bawah. Sebab kita orang tak jumpa yang sama. Tengok tu. Biasa kita nak pergi turun tengok kasut balik. Kasut tu ada. Saya tak pasal berkenal kasut dia. Tu je. Kasut yang saya nak tu. Nampak tu. Dia tutup lagi. Dia dah tutup. Tak apa. Macam tak ada orang dah. Saya nak pergi tapi dah tutup. Sedih gila. Turun daripada atas tau. Kat 5. Turun ke bawah sekali. Kat LG. Tak ada. Tak tarik kereta kat sini banyak kau. Kita kuat dah tarik kereta dah semua. Lama dah mampus sekarang pukul 6. Dia tutup pukul 6. Dia tutup pukul 6 berapa tak 7 tak. Sebab sekarang dah pukul 6.4 ataupun 45. Penat ya Allah. Sampai aku rasa aku naik semua dah tingkat. Cuma tingkat yang tempat ada tempat studio apa tah untuk sukan. Itu kita orang tak naik. Lain kita naik habis lah. Sampai dekat 6. Guys, ini saya beli. Ini warna hitam. Sebab saya suka zip dia. Sebab saya sekarang memang banyak pakai zip. Ini warna merun. Ini seluar yang saya cakap. Yang saya biasa saya pakai warna biru kan. Yang ni warna kelabu. Ini macam kelabu warna hitam. Cantik tau. Nanti saya style saya akan hantar gambar kat IG nanti tau. Itu saja. Nanti kalau jadi kita nak terjaya jadi saya tunjuklah sikit-sikit. Kat Putrajaya pula ya. Saya tahu sebab ramsan kat sini. Ini welcome to Animal Kingdom. Itu Kingdom. Alia sebenarnya dia tak nak buat YouTube sebab dia cakap kat saya dia malas sebab video banyak adik kau buat muka kau macam masuk yeti aku. Oh yang nanti tutup. Alia nampak dah becing. Itu ada gajah. Ini bunga apa nama ni? Bunga apa ni? Bunga air. Bunga air tu kan? Rantai. Bunga terantai. Itu ada lion. Ini ada kucing. Kalau nak masuk ni. Kurang tak ada mod. Nak masuk stroller. Patutlah Kak Ayah tak masuk adik. Kamu masuk stroller. Okay guys. Jom kita tengok. Korang nak tengok pun tak payahlah. Mata saya merah. Nampak ni ada batu. Apa benda ni ada rumah. Cantik lah. Mata saya merah juga ya. Macam tak ada beza. Dia ada beza sikit sebab mata saya dah merah dua-dua.
Malu aku rasa pasal SSQ siut. Mairah mata. Mai. Pergi mana? Okay. So dah saya tak ambil gambar aku. Tahu sebab tadi saya nak beli spek. Itu kalau saya cerita pasal spek tu sekarang terkejut dah ya. Kalau aku dah spek lama dah pakai spek hitam dah ni. Tak adalah rasa sangat SSQ. Ini cantik lah. Dia buat kat sini sampai 4 hari je. Tapi video ni takkan hantar secepat mungkin ya. Video ni akan lambat. Cantik lah. Serabut aku tangan Nadia ni. Dia ada macam lampu-lampu kat sini. Saya tak ada mood dah ni. Sebab saya masa macam saya tongsa. Dalam mata sakit lagi tak ada mood. Aku nak gambar semua tak ada mood dia. Saya hanya boleh buat video sebabkan kena buat. Benda kena buat, saya terpaksa buat. Macam nak tulis sekejap. Oh, tulis zoom. Cantik lah. Adik kat situ cantik lah. No. Sana tak ada dalam pattern. Tu budak banyak mulut ni. Masuk YouTube. Nanti ke tangan. Apa nama dia ni? Ada budak tu sakit. Apa nama dia ni? Ya, biasa tengok dah mah. Tak apa-apa. Tak ada apa pun. Dia tahu kan. Dia buat apa? Dia ada cermin ni. Dia tak cermin. Sebelah sana ada juga. Infinity lah dia. Weh dah, dalangnya dah. Saya tidak mau dari bodoh-bodohkan tiba. Korang tengok je lah apa yang saya rakam. Sebab video ni akan jadi video paling banyak yang aku pernah pergi. Terlalu banyak. Sebab ini namanya Pantai Flora. Tak ada aku tak ingat nama apa. Korang tengok je lah apa yang saya rakam. Tadi ada jual-jual juga. Patan. Sikit mata tengok. Itulah aku sikit mata lah. Yang tak di Pantai Flora tu dia ada tempat-tempat makan yang saya cakap tadi. Main ada boat dalam tu. Nampak tu. Tak cukup nampak lagi. Ada naga. Tu. Bulan. Nampak tu. Itu sahaja. Okay, ni next. Saya tak tahulah. Boleh lah. Kita boleh suri ambil gambar. Masa aku buang macam durian. Durian. Cantik lah. Nak ambil gambar? Kau nak ambil gambar? Sini. Durian. Situ ada apa pula? Lengoh durian. Nampak ni. Ni next. Maklah ni nak belajar dia buat mayat lengoh. Wow. Boleh naik atas jabatan dah adik. Jabatan tu. Jabatan dia boleh naik. Nampak tu. Aku macam kumut tempat orang ni. Adik kumut tempat orang. Macam di steam juga ya. Rakam juga walaupun tak nak rakam pun. Nak rakam juga.
datang tempat lampu. Tak ada excited sangat. Kalau datang kat ikan-ikan ke apa-apa tempat yang macam tak melibatkan lampu, saya okey lah sangat. Tapi lampu saya tak suka. Banyak sangat lampu. Macam kat Bali tu, tempat dia. Macam kampung. Hawa. Wah. Dia ada tempat duduk sini. Nampak tak? Sekarang ni kita berhenti dekat rumah mak saudara saya. Dia ajak makan-makan. Tak maksud saya nak okey dah. Tengok ni. Padahal dia hari ni baru nak berjadi tak sebulan ni. Yang ni yang semalam. Ini hari ni. Tapi nampak macam nak okey dulu. Aku tak pernah tahu sikit mata. Ini poster sikit mata dia. Lama dah sangat. Bukan lama, tak pernah pun terkena. Ini saya terkena ni. Mata saya merah. Saya sampai sisko tahu. Nak tengok orang pun saya tak nak tahu. Malu tahu. Padahal nak beri spek je tadi. Tapi itulah. Dah nampak okey sikit. Nanti kita letak pula kat mata pun. Nampaklah pakai balik. Nak bincang untuk esok. Untuk apa tu? Untuk esok, sebenarnya esok saya nak pergi dekat rumah master saya seorang lagi. Nak pergi untuk tengok dia punya cucu dia lah. Cucu pos dia. Nenek saya nak pergi tengok. Dan saya pun nak tengok juga. Kalau cucu lah aku jadi apa? Mak dia sepupu aku. Kalau mak dia sepupu aku, anak dia dulu sepupu aku macam tu ke. Tak ada sepupu. Okey, kalau korang bising tu, bising biasa tutup telinga. Okay, korang jangan lupa subscribe dekat bawah loceng. Dan nanti mungkin saya akan sama sampai ke balik